Satu negara persekutuan tak perlukan tentera asing untuk runtuh. Cukup dengan pihak dalaman yang perlahan-lahan melemahkan kuasa pusat. Tapi masih cakap, kami nak kuatkan kerajaan. Saya kongsikan kes Yugoslavia. Persekutuan di Eropah yang bubar secara efektif pada tahun 1991 ni runtuh dari dalam. Croatia mula dulu. Julai 1990, mereka tukarkan gelaran ketua dari pengerusi yang bergila-gila jadi presiden yang tunggal. Perubahan kecil tapi mesej besar. Lepas tu, undang-undang negeri naik atas undang-undang pusat. Hasil pelancongan dan cukai ditahan. Pasukan keselamatan negeri sendiri pun ditubuh. Bila Slovenia nampak langkah ni, mereka terus ikut. Anda perasan tak? Pemimpin kedua-dua negeri mula guna bahasa serupa. Sama-sama guna kuasa veto dan potong aliran wang ke pusat. Yang pelik, mereka masih cakap setia. Tapi tindakan mereka betul-betul buat kerajaan pusat lumpuh. Mula dengan simbolik, ambil alih ekonomi, akhir sekali lumpuhkan pusat. Corak ni bukan baru. Dinasti Abbasiyah, China zaman dinasti Zhao, malah Holy Roman Empire pernah lalui fasa yang sama. Nampaknya sejarah memang sentiasa berulang, kan?